الله أكبر الله أكبر. Weh, tengok tu. Hero polis dah sampai. Mana awet dia? Takkan dia seorang je? Korang janganlah. Malulah aku nanti. Korang tahu macam mana. Hai. Ya, dah lama sampai. Dah, you je yang lambat. Korang dah mula dah. Sorry lah. You, lepas meeting ni, jomlah kita pergi dating. Kan semalam kata nak minum matcha latte. Ya ke? Nak belanja ke macam latte? Mestilah. Sukanya tak sabarnya. Tapi lepas ni ke? Yelah, lepas ni lah. Tapi macam dah nak Zohor dah. Sempat ke? Alah, tak apa. Solat kan boleh kodok. Amboi, bukan main Zoho ni nak pergi dating. Tu pun kalau nak kodok solat. Tak kodok pun solat kan? Ya je tu nanti ganti solat. Dunia zaman sekarang, cinta nombor satu Tuhan, dah jatuh nombor berapa entah. Tak call girlfriend lah. Hello, Assalamualaikum. You, jom kita pergi jalan-jalan tepi tasik. Alang-alang tu, kita pergi dinner sekali nak tak? Bukan dah keluar ke semalam? Lagipun dah nak maghrib kan ni? Alah, tapi I nak tengok muka you hari-hari. Alah, relax lah. Kat sana, bukan tak ada surau pun. Mesti ada punya. Tak apa, you relax je. Yelah. Nak dating lagi ke? Bukan semalam dah dating? Yelah. Aku tak nak dah asyik pakai duit dia je. Kalau keluar, dia je yang keluar duit. Kadang kan orang rasa hati baik tu dah cukup, padahal baik tanpa iman tu kosong. Cinta boleh jadi indah, tapi bila jauh dari Tuhan, dia jadi racun. Jadi sadar ramai orang. Ni nak sampai ni you. Balik dah nak sampai dah ni. Makan apa yang sekejap lagi? Sini sedap dia western. Serius cakap. Memang western, memang ngam. Saya pun dah lama tak makan smoked duck tu. Uish. Menarik. Okay, dah sampai lah. Okay, sampai. Alhamdulillah. Tak ada pun surau. Uish. Ya ke tak ada? Sorry tu you. You, tak ada pun surau. Alamak. Ya ke tak ada surau?
Ya Allah, semalam dah tinggal solat. Hari ni tinggal lagi. Jika memang kau tercipta untukku, maka izinkan aku mengenalmu. Izinkanlah aku menjadi sebahagian hidupmu. Dan aku berharap semoga kali ini akan menjadi cinta yang You, I nak cakap sikit ni. Ya, kenapa? Kadang I rasa kita makin jauh daripada Tuhan. Alah, relax lah. Tak payah nak fikir berat-berat. Kita ni hidup sekali je. So, enjoy lah. Tapi kalau hidup ni sementara, kenapa kita guna untuk lupa Tuhan? Alah, kalau hati ikhlas, tak apa. Tuhan faham je. Kenapa ni? Kenapa ni? Ya Allah, weh. Ikhlas dan hilang kemalangan. Jom kita tengok. Jom. Aku baru je pesan hari tu. Jangan remehkan tentang agama. Itulah yang pasal solat tu pun dia cakap nanti. Tapi siapa tahu nanti dia tak sampai datang. Manusia memang selalu tunggu waktu yang sesuai untuk berubah. Tapi lupa, ajal tak tunggu kita. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kami lalai dengan duniawi. Sekularisme ni berbahaya. Dia rasa agama tu cuma pilihan, bukan paduan. Bila cinta, hiburan dan dunia lebih penting, Itulah masa iman mula mati perlahan-lahan. Aku ingat cinta dia boleh bawa bahagia. Rupanya, dia bawa aku jauh dari Tuhan.